Assalamualaikum ahli YouTube, bersama saya Rider Mat Pink. Okay guys, so hari ni Pink nak pergi shoot untuk kempen Red Bull. Tema dia adalah kuning, biru dan merah. Jadi kita nak pergi cari pot. Video dia sangat-sangat simple, tapi preparation dia je. Preparation dekat muka ni, kau tengok dah berjam aku make up. Kenapa Pink buat kerja ni? Ni sebenarnya duit untuk pergi ride. Oh my god. Ya, belakang-belakang ni semua. Inilah kerjanya. Inilah kerjaannya guys. Jom, layan. Okay, jom kita nak pergi cari air Red Bull untuk Rider Mat Pink. Jap, saya dengan Yogesh. Yogesh, kita pergi cari air Red Bull untuk kakak. Jom. Sekarang kita nak cari 5 air Red Bull untuk konten syuting kali ni. Rider Mat Pink ada program dengan Red Bull. Jom kita pergi cari. Sini. Oh tak ada, ni tak. Mana? Sini lah. Sini. Ni. Oh sini. Okay, kita dah dapat lah. Ini dia. Okay. Tapi yang original ni tak ada. Ini. Atas. Okay. Okay. Cantik. Jom. Total ada berapa? 5. 5. Tapi sini kita bawa dapat 4. Ni Betul. plus pomelo flavor 2. Apple 3. Red Bull baru 4. Apa lagi satu? Apa lagi satu? Itu gold? Ha? Ini? Sudah? Sudah. Dia yang ini nama dia plus. Plus. Yang ini tak kira, yang ini tak kira. Ini tak. Betul lah. Oh silver. Oh ni. Dah dapat. Okay. So kita dah dapat 5 air Red Bull untuk shoot kali ni. Jom kita pergi bayar tu. Dah dapat. Jom kita balik sambung shooting pula. Let's go. Okay abang. Sekarang dah settle. Nampak? Kita tunggu siapa? Kita tengah tunggu akak Pink kita untuk turun. Kita stand by untuk shooting dia je lah. Tengok program dia. Air pun dah beli dah banyak. Oh, ni kalau aku letak ais, memang dia jadi fridge lah bawah ni. Memang kan. Jom. Bulu mata nak tercabut. Orang tak pakai helmet sebab tak nak rambut penyek. Lepas tu bulu mata lah nak tercabut. Mata mesti terkepil-kepil. Tak, tutup mata macam ni lah. Kata tu, ni boleh buat intro kak. So yang ni kita ambil B-roll dulu. B-roll pegang. B-roll sementara belum buka lagi air Red Bull tu. Dalam ni. Mana? Ni. Weh, tak jadi. Kita nak prank kakak. Tak jadi pula. Kita nak prank kakak. Kita dah jadi dah. Ni air dalam ni dah. Ya. Itu dia. Buka. Tak, memang I dah buka sebab I letak ni dulu. Apa tak pakai helmet? Rider. Helmet Pink. Ada peluang paling rare. Sekarang ada peluang paling rare. Tak sukanya aku warna biru dengan kuning dengan merah. Macam Teletubbies lah aku. Baru semangat kemerdekaan. Macam kelakar dia rasa. Duh, rasa macam kelakar betul. Okay, sekarang kita bukan rekod pasal Red Bull kita rekod pasal minggu depan Merdeka 31 Ogos. Pasal tu kita tengah shoot. Diorang sudah tengok pakaian Rider Mat Pink. Tengok. Merah,
biru, kuning. Pelangi-pelangi, merah kuning hijau, di luar angkasa, merah kuning hijau. Merdeka sudah mari, merdeka mari. Kita mau pergi mana? Kita pergi ride. Weh. So, nak tukar sim ke mana? Kita tukar sim dekat jambatan. Dekat jambatan ni betul-betul kat NKVE. So, jom kita layan orang jam sambil kita syuting. Let's go, let's go, let's go. Betul-betul. Dengar Red Bull, semangat ride kita sentiasa on. Itu je you nampak makan. Pemenang nombor 1 24 bulan 2025 kawan. Dia pecik macam ni. Dia pecik tu rangam. Melatah tau. Tak apalah, boleh slow mo kot nanti. Boleh tu. Kita ambil, kita slow mo kan. Dia cakap pantat Bukan dia kakak. Dia cakap tu orang yang sama. Ini apa style ni? Style apa ya guys? Saya pun tak tahu, ini style baru. Mabuk ketum. Ada belakang senyum. Okay, ni ambil shot minum dulu. Apalah, minum pakai tangan kiri pun So aku pelik kenapa perlu kat jambatan tepi highway je ni. Sebab ada Meping yang minta shoot kat sini je lah. Dinikmati dengan angin petang tepi highway NKVE. Aduh. Kalau nak lagi refresh, try Red Bull Energy Sparkling. Dia ambil close up yang ni, tunjuk dua. Sekarang kena minum lagi lah. Lepas tu kena minum lagi lah. Aduh, ai. Berapa tin dah total? Tadi dah 1 tin, ni 2 tin, ada lagi 2 tin. Sabar jap. Malam ni mesti dah hyper. Tu lah tu. Boleh pergi gym. Okay. Ataupun maybe daripada depan you guys. Tiba-tiba hyper. Sebab dia kata lepas minum kena fun. Nampaklah tak minum. Nampaklah. Kita tengok mana menipu. Bibir pun tak kena tin. Tak kena tin. Tak apalah, minum je lah. Ambil je lah close up air buka. Muka sekelat sangat. Dia jadi tak ada vibe fun. Tu lah, sekejap. Sebab kena minum kan. Okay. Betul Anjir banget. Anjir lu. Berjaya. Okay, kejap. Okey lah kan? Okay video 1 minit je pun. Maghrib hari. Kemet rambut, kemet. Sikit. Tak bawa. Tak apalah. Sikit jantan lah. Tu lah.
Okay. Senang je nak join. Senang je nak join. Beli 2 tin Red Bull Malaysia. Okay. Senang je nak join. Beli 2 tin Red Bull Malaysia. Okay. Last scene. Woi, orang nak naik motor. You kunci bawa. Ikan nak gerak dah naik motor. Tapi kunci Yogesh bawa. Pening member tak ada start motor. Apa tak bawa kunci? Ha? Kenapa bawa kunci? Saya mau curi motor. Kita tak kasih rider mapping balik. Dia tak boleh balik ini hari. Dia tinggal tepi jambatan. Ya. Okay, so settle untuk syuting hari ni. Sebabkan korang nak sangat tengok video rider mapping membebel kan. Jadi kita tunjuklah ini sedikit apa yang rider mapping buat hari-hari. Behind the scene untuk kita punya iklan promotion dengan Red Bull. Next video, kita tunggulah apa lagi kita nak buat. Tapi yang penting, korang kena layan video ni sebab aku dah penat-penat, dah susah-susah kena bercakap untuk korang, tahu tak? Jangan lupa untuk share, subscribe, like, komen RHP. Kita rebrand jadi RHP. Stay tune untuk kita punya merchandise baru. Sempat kau iklan. Macam-macam ni kita nak keluarkan. Okay, jumpa lagi next video. Jangan lupa share, subscribe, like, komen RHP. Bye. Ni bukan mic.